Okay, what's up guys? Hari kita nak menyelam sikit dekat KL ni. Tengok jersey apa ada. Let's go. Mulakan dengan Galatasaray tahun 2003-2004. Dan ni nameset Hakan Şükür, bekas YB di Turki. Kemudian ada kebanggaan Asia di bumi Eropah, Shinji Ono dengan Feyenoord. Jersey Anderlecht ni memang sangat vintage. Ni tahun 1989-1991. Si Serbia ni time dia orang tengah peak lah dekat Champions League dengan Fredrik Kanute, striker dia orang. Arena sebelah ni ada banyak Zidane, Zidane France, Zidane Juventus, dan rakan dia di Real Madrid, Raul dan Ronaldo di Inter Milan. Ni match final ni. Okay, kalau kita jalan depan sikit ada koleksi local football lah. Yang ni ada Selangor, Azman Adnan, dan railing ni penuh dengan jersey Malaysia. Tanya harga, tuan tanah tak ada pula kat kedai. Tengok ni zaman Azman Adnan main Piala Tiger lagi. Selain jersey, benda-benda sejarah macam ni mesti ada orang minat kan. Ada time World Cup 90, ada Baguio, ada Van Basten isap rokok. Yang ni memang menarik perhatian saya lah, sebab jersey Fenerbahce ni ada sponsor Proton. Betul ke? Proton Tajiz Fenerbahce. Untuk yang railing ni semua kepala 9 harga dia. Tapi memang kenalah dengan harga sebab semua retro-retro punya jersey. Saya sukalah jersey Hertha Berlin tahun 1999-2000 ni sebab mengingatkan saya dengan Ali Daei, striker Iran kita time tu. Sebagai fans England ni memang sangat cantik. Goalkeeper kit David Seaman 1996. Sayang sizing dia lah kecil. Jersey keeper ni boleh tribute dekat Onana. Bukan, ni Bartes punya era. Dan ada jersey daripada klub Serie A Catania. Ni Morimoto. Paling steady ni jersey Croatia 98. Sayanglah sizing dia kecil sikit. Dan jersey paling lawa Rangers zaman Adidas ni. Korang kalau datang sini memang berambang mata dan sediakan duit secukupnya lah. Okay, selain jersey ada lagi banyak barang-barang vintage. So korang nak tahu kat mana boleh komen nak dan follow akaun Gold Digger. Okay, thank you guys.